Ada soto Betawi, ada sate kuah macam ni, ada bubur som-som yang unik tekstur dia. Siap dijamin halal lagi. Semacam Pak Kunyah kat negara jiran sebelah ni, Ena. Ikilah dia warteg Nang Ara Damansara, Petaling Jaya. Okey, first Ena tertarik nak kunyah soto Betawi ni. Ini first time tau dalam hidup Ena. Bagi Ena, rasa dia seakan-akan hampir dengan kuah bakso. Cumanya dia lebih bergurih dan creamy. Isi dia ada keting, daging dan paru. Pelengkapnya set nasi dengan emping ni, serta sambal ada acar timun ni. Seria Ena cakap memang kena dengan tekak Melayu. Oh ya, sebelum kunyah yang berat-berat tu, Ena sarankan korang kunyah pemanis mulut yang ini. Selalu kunyah mak mentua Ena buat. Tapi nang kene dia lain sedikit, terutama tekstur dia. Siap ada cemendil lagi, tak kosong-kosong. Yang Yazid kunyah ni pula bebek Mandura. Dia kata macam kunyah nasi lemak. Cumanya sambal dia macam sambal geprek. Dan Yazid cakap yang hitam tu rasa dia macam rendang hitam kita. Tahap kepedasan pula boleh dikawal lagi. Dekat sini pun ada nasi kapau style Minang gitu. Lepas tu Ena add on lauk-lauk yang lain macam ayam pop, dendeng belado, gulai tunjang dan tempe orek. Semua lauk ni sangat sedap, bergurih, pedas cukup dan puas hati. Lepas kunyah nasi tu, perkena sate padang ni pula. Pertama kali dalam hidup Ena ni, Ena pilih hati, paruh, lidah, something like that lah. Tapi Ena lebih suka kalau just ayam atau daging. Untuk minuman, Ena tertarik nak ngombek 3 ketul ni. Lagi-lagi air durian Belanda ni, kurang manis, no sugar added. So bagi korang yang suka panganan autentik Indonesia, tak payah pergi seberang dah, mampir je sini. Memang maram weh.